Tapi memang orang counter cakap memang dah tak ada train dah. Diorang dah stop dah, memang dah tak ada train daripada Versace ke Timisoara. Even bus pun dah tak ada dari Versace ke Timisoara. So the only choice adalah naik taksi. Tapi taksi dia 40 hingga ke 50 euro, terlalu mahal sebab aku seorang. Kalau ramai kita boleh share-share lagi kan. So sekarang ni aku tak tahu apa nak buat. Maybe kita kena hitchhike atau apa. Aku dah mati akal dah sebenarnya ni. Tengok keadaan train station di Versace ni. So train station dia boleh dikatakan dah ditinggalkan, dah di-abandon. So mana-mana dah tak berfungsi. So korang boleh tengok sekeliling. Versace. Kaunter semua tutup, memang train station tu memang lengang, tak ada, dia tak beroperasi langsung lah. So aku agak macam oh shit. Lepas tu aku fikir macam apa aku nak buat next. So aku fikir-fikir balik, takkan aku nak naik taksi. One thing, taksi harga dia 50 euro. So kalau 50 euro tu lebih kurang 200 ringgit. So bagi aku memang tak berbaloi lah kalau korang nak naik taksi, semata-mata korang nak masuk ke bandar Romania kan. So jarak Versace ke Timisoara tu lebih kurang 77 km tak silap aku lah. Jarak dia memang agak jauh lah.